Okey, lepas basuh, lepas kumur-kumur, basuh. Matikan dulu paper. Basuh apa? Okey, baik, basuh muka. Tadi Ustazah dah tunjuk. Okey, buat ni daripada bawah ni, daripada bawah. Ratakan betul-betul sampai bawah dagu. Bawah dagu belum gosok. Okey. Jangan lupa sebelum masa kita basuh muka, kita kena niat wudu. Okey, baik. Selepas tu buat apa, Nik? Matikan pipe dulu, Nik. Lepas tu buat apa? Lepas tu buat apa? Lepas basuh muka, basuh apa? Basuh tangan. Basuh tangan mana dulu? Kanan. Gosok dengan tangan kiri. Gosok dengan tangan kiri. Belakang tu tak kena. Siku. Okey, baik. Bagus. Okey, ratakan. Jari pun kena air. Okey, baik. Lepas basuh tangan, basuh kepala. Okey, basuh kepala. Kepala mana? Atas tu. Dekat ubun-ubun. Bukan semua. Sikit sini je. Kena ratakan sampai kulit kepala. Okey, lepas tu lepas basuh kepala, basuh apa? Telinga. Telinga mana dulu? Telinga mana dulu? Kanan. Belakang tak kena, Nik. Belakang kena ratakan. Macam ni. Ratakan. Okey, kiri pula. Okey, lepas basuh telinga, basuh kaki. Okey, kaki. Kaki mana dulu? Kaki kanan dulu. Gosok dengan tangan. Nanti tak rata airnya. Gosok. Okey, gosok. Lepas tu barulah tukar kaki kiri. Kaki kiri pula. Gosok dengan tangan. Gosok. Okey. Dah.